Okay, Assalamualaikum semua. Semua sihat? Macam tak semangat je. Okeylah sekali lagi. Assalamualaikum semua. Kamu semua sihat? Masih lagi tak semangat. Okeylah, tak apalah. Kalau macam tu, saya nak kamu semua bangun. Okey, yang belakang tu Aiman. Okey, bangun. Okey, saya nak kamu semua tarik nafas. Tahan. Hembus. Okey, buat sekali lagi. Tarik nafas. Tahan. Dan hembus. Okey, baik. Bagus. Tapi saya nampak kamu semua masih lagi tak bersemangat. Okey, kalau macam tu tak apa. Kalau macam tu, saya ada satu video untuk kamu. Saya nak kamu semua bagi perhatian apa yang saya nak tayangkan dalam video ini. Okey? Semua bagi perhatian. Jom kita tengok video ni. Ini lagu pernafasan manusia. Ada 3 organ kesemuanya. Hidung, paru, dada. Tarik nafas dada ke atas sana. Hembus nafas dada ke bawah pula. Tarik, hembus, iya. Tarik nafas, udara masuk dalam, hembus keluar. Tarik nafas, masuk udara dari hidung ke trakea ke paru. Alalalilale. Hembus nafas, keluar udara dari paru ke trakea dan ke hidung. Alalalilale. Jumlah kandungan udara berbeza. Karbon dioksida, oksigen juga keluar, masuk, berbeza. Udara masuk lebih oksigen itu, udara keluar lebih gas CO2. Itu perlu tahu. Tarik nafas, udara masuk dalam, hembus keluar. Tarik nafas, masuk udara dari hidung ke trakea ke paru. Alalalilale. Hembus nafas, keluar udara dari paru ke trakea dan ke hidung. Alalalilale. Wah, ramai yang senyum-senyum ya selepas tengok video tadi. Okey, baiklah. Saya nak tanya kamu semua. Apakah proses utama yang terdapat dalam video yang saya tayangkan tadi? Kamu Aiman. Ya, bagus. Proses yang terdapat dalam video tadi adalah proses menarik nafas dan juga menghembuskan nafas. Okey. So, jadi sekarang dapatkah kamu teka apakah topik yang akan kita belajar pada hari ini? Ya, Siti? Ya, bagus. Hari ini kita akan belajar mengenai topik sistem respirasi. Jadi, objektif utama pembelajaran kita hari ini adalah untuk menjelaskan fungsi dan struktur sistem respirasi di dalam badan manusia. Objektif yang kedua adalah untuk melakar dan melabel sistem respirasi manusia dengan jelas dan tepat di samping menghuraikan mekanisme pernafasan. Objektif yang ketiga adalah untuk menerangkan mekanisme pernafasan dengan jelas dan tepat. Okey, tanpa membuang masa lagi, mari saya tayangkan slide ini kepada kamu untuk memberi kefahaman yang lebih jelas lagi kepada kamu mengenai sistem pernafasan. Jadi sekarang mari kita belajar tentang sistem respirasi manusia. Sistem respirasi manusia ialah sistem di dalam badan yang membantu kita untuk bernafas. Pernafasan ialah proses menyedut udara atau menarik nafas dan menghembus udara oleh paru. Proses ini melibatkan 2 aktiviti iaitu menyedut udara dan menghembus udara. Sistem respirasi manusia melibatkan beberapa organ utama seperti rongga hidung, lubang hidung, pharynx, larynx, bronchus, epiglottis, trakea, peparu kanan, peparu kiri, otot intercostal, bronchiole, alveolus dan juga diafragma. Seterusnya, mari kita lihat mekanisme pernafasan pula. Udara bergerak masuk melalui lubang hidung ke rongga hidung, seterusnya ke pharynx, larynx, trakea, bronchus, bronchiole dan seterusnya ke alveolus. Seterusnya, mekanisme pernafasan melibatkan 2 aktiviti utama iaitu menarik nafas dan juga menghembus nafas. Seterusnya, mari kita lihat apa yang berlaku semasa proses menarik nafas. Semasa menarik nafas, udara disedut masuk, sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Ia akan menjadikan rongga toraks lebih besar dan juga tekanan udara di dalam rongga toraks berkurang.
Isi padu rongga toraks bertambah dan juga tekanan udara yang lebih tinggi di luar memaksa udara masuk ke dalam paru-paru. Seterusnya, diafragma mengecut dan bergerak ke bawah. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi apabila menghembus nafas. Apabila kita menghembus nafas, udara dihembus keluar, sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Ini akan menjadikan rongga toraks mengecil dan tekanan udara di dalam rongga toraks bertambah. Seterusnya, isi padu rongga toraks akan berkurang dan tekanan udara yang lebih tinggi di dalam paru-paru akan menolak udara keluar. Seterusnya, diafragma akan mengendur dan melengkung ke atas. Jadi, di sini mari kita lihat perbezaan semasa proses menarik nafas dan juga menghembus nafas. Proses menarik nafas akan menjadikan rongga toraks lebih besar, tekanan udara dalam rongga toraks berkurang dan tekanan udara yang lebih tinggi di luar memaksa udara masuk ke dalam paru-paru. Sementara untuk proses menghembus nafas pula, ia akan menjadikan rongga toraks mengecil, tekanan udara di dalam rongga toraks bertambah. Seterusnya, tekanan udara yang lebih tinggi di dalam paru-paru akan menolak udara keluar. Okey, jadi semua sudah ada gambaran awal ya. Apakah itu sistem respirasi manusia? Ya, bagus. Okey, mari saya terangkan. Sistem respirasi manusia ialah sistem di dalam badan yang membantu kita untuk bernafas. Jadi, apakah pula maksud pernafasan? Pernafasan ialah proses menyedut udara atau menarik nafas dan menghembus udara oleh paru-paru. Proses pernafasan melibatkan dua aktiviti iaitu menyedut udara dan juga menghembus udara. Okey, sekarang saya akan terangkan pula apakah organ-organ yang terlibat di dalam sistem respirasi manusia. Okey, sekarang kamu nampak tak gambar rajah yang saya letakkan di whiteboard ini? Oh, nampak, bagus. Okey, mari saya terangkan. Organ-organ yang terlibat dalam sistem respirasi ialah rongga nasal, hidung, mulut, alveolus, bronkus, bronchiol, sangkar rusuk, diafragma, trakea dan juga paru-paru. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan fungsi setiap bahagian yang terlibat di dalam sistem respirasi. Okey, di sini kamu tengok rongga nasal. Apakah fungsi rongga nasal? Fungsi rongga nasal adalah untuk memanaskan, melembab dan menapis udara yang masuk melalui rongga hidung sebelum ianya sampai ke paru-paru. Baiklah, fungsi trakea adalah untuk membenarkan laluan udara ke paru-paru. Okey, seterusnya fungsi sangkar rusuk. Sangkar rusuk adalah untuk melindungi paru-paru. Diafragma adalah fungsinya adalah untuk mengubah tekanan udara di dalam toraks. Alveolus adalah tempat pertukaran gas-gas. Okey, saya nak kamu semua bagi perhatian kepada apa yang saya terangkan di sini, okey? Baiklah, sekarang saya nak kamu semua bergerak dalam bentuk 5 kumpulan, okey? Semua orang bergerak, satu kumpulan mengandungi 6 orang, okey? Okey. Aiman, okey, Aiman boleh bangun dan bentukkan satu kumpulan. Okey, bentukkan 5 kumpulan dan satu kumpulan mengandungi 6 orang. Ya, bagus. Aiman dengan Siti, bagus. Sekarang saya nak ketua setiap kumpulan datang ke depan, okey. Ambil satu kertas, dalam bentuk kumpulan, kamu lukiskan sistem respirasi manusia dan labelkan semua organ yang terlibat di dalam sistem respirasi manusia. Okey, kamu boleh mula sekarang. Okey, baiklah. Masa yang diperuntukkan telah tamat. Adakah kamu semua telah siap? Oh, dah siap. Bagus. Semangat semua ya. Okey, baik. Saya akan panggil satu kumpulan untuk datang ke depan dan membentangkan hasil kerja kamu. Saya panggil kumpulan 3 ke depan dan bentangkan hasil kerja kamu. Wah, tengok hasil kerja kumpulan 3. Wah, menarik. Okey, kumpulan 3 dah melukiskan sistem respirasi dan telah melabelkan semua organ-organ yang terlibat di dalam sistem respirasi. Bagus kumpulan 3. Okey, tepuk tangan, tahniah kumpulan 3. Okey, bagi kumpulan yang lain pula, tahniah semua kerana telah berjaya dan memberi kerjasama yang bagus di dalam kumpulan. Okey, tepuk tangan untuk semua. Sekarang saya akan terangkan apakah yang akan berlaku semasa proses menarik nafas dan juga menghembus nafas. Okey, baiklah. Semasa proses menarik nafas, udara bergerak masuk ke rongga, sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar, rongga toraks membesar dan diafragma bergerak ke bawah. Okey, baiklah, untuk proses menghembus nafas pula, udara bergerak keluar, sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam,
diafragma melengkung ke atas dan rongga toraks mengecil. Semua faham apa yang saya terangkan di sini, bagaimana mekanisme pernafasan, bagaimana proses menghembus nafas dan juga menarik nafas. Okey, baiklah. Sekarang saya akan terangkan pula bagaimana udara bergerak masuk daripada hidung ke paru-paru. Udara bergerak masuk daripada hidung, seterusnya ke trakea, ke bronchus, ke bronchiole dan seterusnya ke alveolus. Semua faham? Okey, baik. Bagus. Semua faham ya? Okey, baik semua. Sekarang saya akan tunjukkan demonstrasi proses menarik nafas dan menghembus nafas menggunakan model ini ya. Okey, kamu boleh perhatikan di sini semasa proses menarik nafas. Udara disedut daripada luar ke dalam rongga hidung. Okey, seterusnya ini akan menyebabkan paru-paru mengembang. Okey, betul. Semasa proses menarik nafas, udara masuk. Apabila saya tiup tadi, udara masuk melalui rongga toraks. Okey, di sini kamu boleh lihat udara masuk melalui straw ni. Okey, seterusnya sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Apabila saya tiup ke dalam straw ni, kamu boleh lihat ya, paru-paru mengembang. Okey, diafragma bergerak ke bawah. Okey, kamu boleh lihat diafragma bergerak ke bawah dan rongga toraks membesar. Okey, bagaimana pula mekanisme menghembus nafas? Kamu boleh lihat ya, semasa saya menyedut udara daripada dalam ke luar, udara keluar, sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam, diafragma melengkung ke atas, okey, dan rongga toraks berkurang. Okey, sekarang kamu faham. Okey, saya ingin panggil satu wakil daripada kumpulan 5 untuk datang ke depan dan mencuba demonstrasi ini. Ya, bagus kumpulan 5. Semua beri tepukan kepada kumpulan 5 atas keberanian untuk mencuba demonstrasi ini. Jadi sekarang semua sudah faham? Ya, bagus. Alhamdulillah, bagus. Okey, baiklah sekarang kita akan bersama-sama menjawab soalan Kahoot yang saya telah sediakan. Okey, semua dah sedia? Okey, bagus. Jom kita jawab sama-sama soalan Kahoot ini. Jom. Okey, soalan pertama, apakah organ utama dalam sistem respirasi manusia? Jantung, paru-paru atau hati? Okey Aiman, paru-paru. Okey, betul. Soalan kedua, proses apakah yang berlaku semasa udara masuk ke paru-paru? Siti, menarik nafas. Ya, betul. Okey, soalan ketiga, udara yang masuk ke dalam paru-paru akan meresap melalui dinding alveolus dan bergerak ke kapilari darah. Ya, betul Amir. Soalan seterusnya, antara bahagian dalam sistem respirasi berikut yang manakah terlibat dalam pertukaran gas? Okey, Siti lagi. Alveolus. Ya, betul. Okey, soalan terakhir, berikut adalah laluan udara yang masuk ke dalam paru-paru kecuali esophagus, bronchiole, lubang hidung. Ya, betul, esophagus. Okey, beri tepukan kepada semua kerana berani mencuba, berani menjawab dan telah menjawab dengan betul soalan Kahoot tadi ya. Okey, terima kasih semua kerana memberi perhatian, kerana telah berani dan bagi kerjasama yang baik di dalam kumpulan. Okey, jadi sini saya akan merumuskan apa yang kita telah belajar hari ini. Kita telah belajar mengenai sistem respirasi manusia. Kita telah belajar mengenai apa itu maksud sistem respirasi, apakah maksud pernafasan, apakah organ-organ yang terlibat di dalam sistem pernafasan. Kita juga telah belajar tentang mekanisme pernafasan, bagaimanakah proses menyedut udara dan juga proses menghembus udara. Okey, baiklah, kita juga telah belajar mengenai mekanisme pernafasan iaitu bagaimana udara bergerak daripada hidung seterusnya ke paru-paru. Semua sudah faham ya apa yang kita belajar hari ini? Oh, bagus, semua sudah faham. Okey, baik, untuk mengukuhkan lagi kefahaman kamu, saya akan edarkan 2 lembaran kerja untuk kamu. Okey, jadi saya nak kamu balik dan buat dan habiskan lembaran kerja ini. Okey, dan hantar kepada saya hari Isnin ni. Okey? Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum.